Abang Himi pernah jumpa seorang suri rumah yang dah kerja 10 tahun, gaji dan pangkat semua okey. Tapi suami suruh resign sebab anak tak ada orang yang nak jaga. Dia bersalah sebab dah biasa pegang duit sendiri kan. Jadi dia pun tak pernah nak meminta-minta dengan suami. Jadi dia bebas nak beli apa sahaja yang dia suka. Cuma dia terfikir, kalau dia ambil keputusan untuk resign dekat rumah, macam mana dia nak buat duit sambil jaga anak. So pada satu hari, masa dia scroll TikTok, dia jumpa satu online business yang boleh mulakan dari rumah sahaja dengan menggunakan teknik advance marketing dengan cara yang betul, dan Alhamdulillah dia berjaya buat pendapatan 4 hingga 5 angka macam ini setiap bulan. Sini apa yang kita boleh belajar adalah bila ada sesuatu ujian ataupun masalah, kita perlu nampak setiap masalah itu adalah peluang. Mungkin peluang itu lebih baik dan perancangan Allah itu sangat hebat. Sila komen saya nak belajar dan Abang Himi akan kongsikan macam mana saya dan pasukan bantu ramai orang capai kebebasan masa, sihat dan keuangan yang bagus dengan mulakan online business dari rumah saja dengan cara yang betul. So komen saya nak belajar sekarang. Boleh tak macam tu?